Inovasi yang kami hasilkan ialah jejak warisan dan ekonomi. Inovasi ini berdasarkan subjek geografi tingkatan 3, bab 7 kegiatan ekonomi di Malaysia. Cara-cara bermain, jejak warisan dan ekonomi. Pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Seorang wakil kumpulan akan mencabut nama negeri secara rawak. Selepas itu, kumpulan perlu berbincang tentang kaum dan aktiviti ekonomi yang terdapat di negeri tersebut. Seterusnya, kumpulan perlu memilih petunjuk, gambar kaum dan aktiviti ekonomi yang bersesuaian daripada bahan yang telah disediakan. Setelah membuat pilihan, kumpulan perlu mencucuk petunjuk tersebut pada peta negeri yang telah disediakan. Akhir sekali, kumpulan perlu memberikan justifikasi berdasarkan pilihan yang dibuat. Okey, memandangkan tadi awak dapat Sabah, nak tanya kenapa awak pilih bangsa ni dan kegiatan ekonomi yang ini? Okey, kalau awak nak tahu, bangsa Kadazan Dusun adalah etnik yang paling dominan di negeri Sabah. Dan aktiviti pertanian ini seperti penanaman padi sawah adalah aktiviti ekonomi prima mereka yang paling utamalah untuk bangsa Kadazan Dusun. Oleh itu, melalui permainan ini, pelajar dapat mengetahui tentang kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh pelbagai kaum yang terdapat di Malaysia. Kenapa kami menerapkan pendidikan pelbagai budaya dalam mata pelajaran geografi tingkatan 3, iaitu kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia, adalah kerana kegiatan ekonomi di Malaysia ini dia berkait rapat dengan sejarah migrasi dan penempatan pelbagai kaum yang membentuk struktur ekonomi negara.